kita, suami kita bersalam dengan siapa? Anak saudara kita perempuan. Halal ke haram? Berlaku tak? Kita pun tak tegur pun. Sedangkan Nabi kata apa tadi? Kepala suami kita ditusuk besi lebih baik daripada dia sentuh anak saudara kita yang haram. Sepatut kita kata apa? Bang, jangan. Sebab itu dosa besar. Kita tak tegur pun. Sedangkan benda itu jelas haram dan satu kesalahan yang besar. Tapi bila tengok orang sentuhan je, kita melenting macam orang buat dosa besar. Nampak? Sama juga contoh. Orang ni dia solat subuh tak baca kunut. Pakcik kita tak solat. Kita lebih tenang duduk kat siapa? Lebih seronok duduk kat siapa? Pakcik kita yang tak solat ke kawan kita yang solat tapi tak baca kunut? Jawab je lah. Kita lebih senang, lebih mesra duduk kat siapa? Pakcik kita kan, sebab dia pakcik. Sedangkan Nabi kata al-ahdu bainana wa bainal kufri tarkus solat. Perbezaan antara kita dengan kafir ialah tinggal solat, bukan tinggal kunut. Yang tak solat itu kata Nabi tanda kafir. Yang solat tanda beriman. Tapi kita lebih seronok duduk dengan pakcik yang tak solat. Kita tak tegur pun, tak cakap langsung bab dia tak solat. Tapi bila duduk sebelah kawan tak baca kunut, kita berhati-hati. Bahawa kita bagi nasihat pada kawan, jaga-jaga dia tu, Wahabi. Bukan dia tak solat, tak baca kunut je. Betul tak? Tuhan kata innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman wajib bersaudara, wajib berkasih sayang. Kita dah prejudis pada kawan kita yang bukan buat benda haram, buat benda yang berbeza dengan kita, itu je.